5. Apa khabar? Ada 1,000 orang lah weh. Annyeonghaseyo. 1,000 people. 1,000 sejuk je. 1,000 Mana? Ada pula kat tepi ni. Ni dia. Sejuk aku punya. Tak boleh invite. Tak, gempa kena buat lagi. Gempa kena buat live. Itu dah buat live. Hi guys. Hai semua. Hello. Hi guys. Teman-teman. So kita orang Foto request no. Annyeonghaseyo. Careful Jaga request. Tak gempa tak buat lagi. Kita tak boleh lagi bro. Gempa Alamak, kita yang buat live dulu. Assalamualaikum orang Malaysia. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 반갑습니다. Mana Dulce? 우리는 알파. Satu pun. 하나, 둘, 셋. 우리는 알파. Alfa. Lambat sikit. Ayo. Nak makan guys. 하나, 둘, 셋. Uridun Alpha. betul-betul makan balik. Makan balik. Tak apa guys, kita actually baru balik daripada kita punya classes. Jadi Adil baru makan lagi. Kita ada kelas? Baru kena makan Adil ni. Saya minta maaf lah. Saya kat Korea ni saya tahulah. Ya, everybody actually semua macam senang lapar. Kita orang kuat makan kan kat sini. Ya. Lagi-lagi Rizal. Di sini guys, malam lah. Kita cuma 1 hour market of you. Gurau. Rizal tak makan. Rizal diet. Tak sejuk ke korang? Tunjuk yang dia makan. Sebenarnya kita tak nyuk rambut baru Di Rizal. manakah gempa? Gempa kata 11.30 kan? Bila nak balik Percomot Malaysia? 10.30 jam Malaysia. Tu So lah. sekarang ni kita orang pukul 11.30. Kau tanya bila nak balik Malaysia? Kita tunggu Rahsia. setengah. Kita tunggu tau. 11.30 kat sini. 1 jam. Adil, sini ada komen. Bila dia tanya bila Alpha Dream Unlock nak on air. Kita tengah syuting lah ni. Sudah syuting. Bukan. Bukan dia. Okey. Siapa ni? Iklan. Bawah, please don't invite. Uridun Alpha. Jangan. Everybody, we are Korean. Dia yang belakang kena marah pasal buat dia tu. Kau boleh buat? Is there a gempa request? Tak ada, dia orang tak live lagi. But he said already request. Request kawan pun. Tadi tu kot. Tadi tu gempa kot. Cerita siapa? Kita tak cakap cerita ke tak ada masuk. Cerita ke tak? Sampai jam. Jangan. No, big on lagi. Okey. Boleh. Tak boleh makan. Mungkin tak kot. Tak jumpa. Kita jumpa ni. K-pop idol juga. Pak Jisung. Mana? Pak Cisu. Pak Jisung masuk mana Jisung? Pak Jisung. Okey, never mind. Sekejap, saya tengok. Guess. ADU Tak ada pun. mula bulan Dia kena buat friend kot. Gempak dia follow Alpha tak? Gempak dia follow Alpha. Kita tak follow. Dia gempak kena invite. Bukan, saya bukan blog awak. Saya tengah nak invite. Sabar ya, maafkan Gempak saya. kena invite sebab kita tak friend dengan gempak. Okey, kepada yang tanya bila ADU Korea Ya, akan ada search. langsung. The date is 30th of December. 30 December guys, a day before New Year's Eve. Oh, friends only. Guys, Sekejap, kira follow. So kena follow dulu lah. Alpha Dreams Unlock akan Astro Gempak, tolong follow back. pada 30 hari bulan Gempak tak follow Tak follow Wow. Dah lah, semua salah. Yelah, Gempak mana sayang Alpha. Bukan, dalam cerita ni kita tak follow Okay lah, Gempak tak sayang Alpha. Okay, fine. Best tak jumpa Black Label? Alpha dah follow. Nak tahu kita orang jumpa ke tak Black Label? Tengok ADU. Kau bagi jawapan tu je. Tu je. Apa pun tengoklah ADU. Apa-apa pun tengok ADU. Ada apa soalan tanya, kita tengok di ADU. Yes. Habis tu pun interview. Dah sebut tengok ADU. Wah. Apa-apa Jadi soalan Gempak, yang mencurigakan tengok ADU. Jadi Gempak tanya tak? Okay, tengok ADU. Tengok ADU. Kau tanya ADU. Yes. Arah. Dia saya? Untuk sini. Bukan. Sebab si ya. Ya sih, sama. Sebab dia Macam macam lagi. aku nak ever fit in here. Boleh. I pun pernah masuk ke dalam. Okay guys. Tu nak duduk tengah-tengah kan. Nak kena empit ni. Jadi buka topi orang kata. Oi. Wow. Tak dapat ni kat kita. Tak dapat ni kita tak dapat spend ni. Sorry. Kita terlupa orang Malaysia jadi perangai Sorry Malaysia. guys, rambut saya tak. Cakap kat dia orang. Jangan cakap kat Rambut saya tak The pointing. pointing sebab saya pakai topi. Maafkan saya. Rambut kau tak pointing. Kawan saya lagu bujang waktu perhimpunan. Terbaik kawan awak. Gempak dah lah. Dah.
Galaxy. Guys, guys. kalau boleh jangan takut lag. Guys, cukup. Cukup. Jangan. Boleh lag kan? Jangan bagi. Nak bagi yang bagi kat live ni guys. Kita nak Jauh. interview dulu. Interview. Oh, yeah. Okey tak bukan. Kita nak Tak, kenal pada negara. Somebody Kak, jangan tanya, Kak. Don't dah live lah. Okey, kejap eh. Kesian nak hantar vlogger. Tu gempak dalam live. Oh, kau ngata aku belakang. Kejap, invitation off dia sekarang. Invitation off. Tak sebab gempak kena follow back. No, they already follow. Nak invite live pun Dia kena perkenalan dulu, dia tak boleh terus kawan. Dia kena plan tu kena lama sikit. betul juga. Aku tak nak cakap apa. Okay. Okay tak dance in Korea? Okey ngat. Ayo. Oh, function juga kaki Here. Dia ni awak suka black metal ke? Okay, jap, sorry. Somebody was asking how was the dance in Korea? Wow. So pada saya, it's quite intense and like we said, the difficulty level was about the max lah. Not quite like it's memang intense. Memang intense correct. Betul, because dia punya detailing, dia punya steps and also macam dia punya like I said, dia punya detailing ni sangat suka untuk kita kerana not all of us are actual dancers. But alhamdulillah, knowing that we attended classes for what 2 days 3. 3. No. So far. Ya, so far 3 days Mana datang 4 tu. Satu result. Yeah, dance for 2 days kan? 3 days. 3 days. Saya rasa kita alhamdulillah kita did quite well. So Yeah, dan outcome dia saya rasa korang akan suka lah. Korang akan suka lah dengan outcome dance yang baru. Kejap. Aku nak jawab satu benda je. Tolong bagi aku jawab. Dia tanya kenapa dia Dia cakap apa? Exact. Okay, ready guys, ready? Okay. Ready aku? Okay, ready? Tak, ni yang sama yang tadi. Aduh. Dia tak boleh. Agaknya. Awak dah follow Alpha kan? Sudah, saya sudah follow. Tadi awak buat live. Aku tekan gambar dia. Mana nak besar kan? Ada kotak tu kan. Besar tu. Oh yo. Geng, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi 5 orang nak join? Tekan 2 orang tu lepas tu. Macam mana nak tekan back? Semua masuk. What's up? Okay. Alpha pula kecil. Ya tu. Sabar jap. Tekan setting kat bawah tu. Bukan ni. Dia ada yang tukar grid tu. Kalau besar gini korang interview saya. Yang kata dekat setting, dekat setting. Ada di sana. Yang kata dekat setting. Okay, Ni kan, guys. Bagi yang selalu live tu. Go ahead, go. Bagi yang selalu live tu. Ada lah tu. Sekejap, saya sebentar. Bentar. Betulnya muka ready. Ready selesa-nya dekat lagi. Dekat ni ready. Dekat ni. Aduh, selesa ready dekat lagi. Oi. Ya, agaknya kita macam nak buang. Ya. Sekejap gempa. Video pasangan. Okay, jap, kita cuba balik. Kenapa dia tak keluarkan ni yang co-host tu? Akapulko. Not on live. Oh, sebab gempa tak Not on live, tak live. Gempa tak live. Dia kena live dulu. Dia live. Gempa kena live dulu. No. Tadi dia dah live. Not on live. Tak boleh invite. Tunjuk kamera belah sana. Sorry. Kau kalau pegang live banyak masalah kau tu. Biar aku pegang. Astaghfirullahalazim. Tak, not on live. Dia ni kan, aku tak faham lah. Macam nak glove ni dah tak boleh nak tekan dah. Sorry ya gempa, maafkan kita orang. Tak, gempa. Tak. Kanak tak boleh dua-dua. Tak. Okay guys. Chaotic gempa betul. Gempa kena buat live dulu. So baru kita tekan dekat host ni baru boleh invite gempa. Class 101 live di TikTok. Maybe off our live lah.
Besok kita pagi-pagi kena bangun ni weh. Hawa? Tak, kau nak berbisik tapi kamera kata lain kat kau. Alah, Kau ni lah, pelik-pelik lah. Otak kita beku ramai-ramai. Cuba jadikan. Tahu. Kejap, gempak.com kena buat live dulu gempak. Call kot gempak. Baru Jangan lama sangat gempak not on live, tak live, gempak tak live lagi. No, do we end our live? No. No, okay. No. No. Okay. No, just stay. Tadi go live. Okay, gempak kena live dulu baru kita boleh collab invitation. Macam tu. So kita nak buat house tour. Do you get my Gempak dah live, yang kata gempak dah live. Saya. Jap, try. Gempak dah live. Dah hold, tekan. Semua tekan lah, semua tekan. Kat situ. Tekan dekat search tu, tekan dekat search. Mungkin kena search tu gempak. Tekan dekat search. Mungkin gempak dah live lama. Tak, mungkin gempak tak pernah live dengan Alpha dan tiba-tiba nak live tu. Tak boleh tau. Nampak, not on live. Not on live. Mungkin dia kawan dia dah lama off. sikit kot. Kawan nak kena gamcing dulu. Berkenalan dulu. Dia kena kenal dulu. Tak apalah, kita call yang macam tadi tu biasa. Macam tadi je lah. Macam tadi je lah. Okey, macam ni lah. Gempak, apa kata? FaceTime. Habis record. Tak, kalau FaceTime kita je. Viewer tak ada. Tak, invite sekali dengan viewer. La ilah. Ramai pula dia ramai pula. 3K tu. Oh, just dulu tu nombor. Squeeze sedikit lah. Okey lah. Okay, gempak boleh masuk. Sorry guys, sorry. Maaf ya guys kita tengah. Cakap-cakap tadi diorang dengar tau. Baik lah. Oh, yang lain. Maaf cakap. Kan cakap-cakap tadi diorang dengar tau. Tak carut tak ada. Oh, okey. Okay. Okey. Gempak masuk. Jangan duduk kat kereta lama-lama. Kat kereta kan? Hello, test. Dengar ke? Okay, sekarang saya tak dengar apa-apa. Okay, dia dengar tapi macam mic tu bunyi kedap. Dia macam Dari Korea nak ke Malaysia tu lambat. suara Alpha tenggelam, betul. Better now? Boleh? Suara tenggelam, masih tenggelam, bergema. Okey tak? Phone dia tak. Dia masih kedengaran halus je. Okey guys. Okay. Pada set nampak sini. Dia akan tali je kalau Dia dengar tapi kedap-kedap. Ya Allah. You know what? One. bergegar kamera. Bergegar. Jap. Sabar jap. Depan Kak, depan lagi lah. Apa yang depan pegang je? Okay, Kau saya tunggulah. rasa okay. Cuba cakap. Better now? Dengar. Okay, dia okay lah, better sikit je. Rasa boleh lah. Tak deng- tapi komen banyak kata tak dengar pula. Okay, komen dengar ke tak? Ha. Hai, hello. Yang viewer cuba Balik. testing. Halo. Suara awak. Tak kita. Dengar. Dengar? You hear us? Dengar. Ya, boleh dengar? Alhamdulillah, ya Allah. Awak dengar kita kan? Okay, dengar. Dengar, okey ni berapa? Tu tengok. Itu bukan latihan pendengaran. Okay, dengar. Okay, cantik. Annyeonghaseyo semua, Alpha. Okay. Mana satu? Saya kira jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana dia seorang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak masuk. Aril. Oh. Saya kena tutup pintu, tetangga kat sini ramai. Oh, okay. Okay, so guys. Apa khabar semua? How are you? Ni. Okay. So, macam mana? Share sikit lah bagaimana keadaan di Korea sekarang. Dah berapa hari kat sana? Okay, kejap. Dia kedap balik. Suara.
Pelan sangat suara tenggelam. Okay, kejap. Suara saya ke suara mereka? Ke dia ada connect dengan Bluetooth? Suara Saya guna ni. Bawa ni lah. Tak, dia sebab yang belakang ni. Dia sebab jauh kot. Dia sebab sini. Okay, suara saya okay Dia sadar. Try je. Okay, sekarang saya dengar clear suara Daniel. Mesti lah sebab dekat kan. So dia kalau yang belakang tu Ini okey tak? Ini okey. Okey tak? okay, ini macam okay. Suruh sekali cakap. Tak nak dengar je kata saya. Sikit-sikit je. Jom, perang kan. Okay, kita kat mana tadi? Berapa hari? Dah berapa hari kat sana Alpha? Minggu dah. Seminggu. Okay, so bila dah seminggu ni apa ada kelainan tak? Ada apa yang baru, apa yang korang belajar kat sana? Mana yang tak PNC yang boleh share? Makanan kot. Okay, apa makanan best kat sana? Apa? Makanan best sini. Yes. Yang makan sedap banyak. Banyak. Gila antara ni aku. Ayam masak lemak. Tu lah rendah. Nasi lemak hari-hari. Nasi lemak hari-hari. Tapi tak homesick ke dah seminggu ni? Homesick jugalah. Actually Tapi okey, apa kalau ada orang soalan perbezaan daripada Malaysia Korea, mungkin dari segi cuaca tu amat ketara. Betul. Dekat dia sangat dah sejuk. Untuk hari ni saja dah turun 6 ke 5. Sekarang ni 5. 6-5. So memang tadi pun kita keluar memang di dalam kesejukan ni, so benda-benda tu kita kena hadapkan. Sekarang dia tengah apa orang kata winter, peak winter kat sana Patutnya autumn tapi dia kata winter datang awal. Betul. Diorang order COD susu sampai cepat. Baik. Wow. Okay, so malam ni dia punya temperature is 6 degree kan? So the coldest so far lah for us. Sudah angin kencang. Wih sejuk lah. Sekejap, sabar jap. Mana Allah, ada soalan saya nak baca komen tadi dah kat atas lah. Okay, tapi sambil-sambil tu. Ya. Silakan. Mungkin suara ke belakang tu. Jauh kot. Mungkin kuat sikit. No problem. Cuba Kena kalau Testing. Suara Alpha Wah. Jauh sikit kot ni. Memang have earphone tak? Korang jerit-jerit je lah. Tak, saya rasa mungkin sebab jauh kot ataupun line. Boleh jadi line lah. Boleh line. Boleh line also actually. Tapi yang ni speaker biasa kan? Tak ada guna connect Bluetooth ke mana-mana? Suara kita slow. Dia macam kena. Kalau suara abang Hai. Hello? Tapi tinggal dia. Izzat cakap dengar tadi. Ada je. Betul lah sebab jauh ni. Yang lain jangan buka phone. Ada pakai mic ke? Tak ada kan? Tak ada pakai mic kan? Hanya lah. Kenapa nak cakap pergi depan? Itu pun idea yang bagus juga. Jom. Live pause. Kejap ya guys. Alpha kena jerit baru boleh dengar. Saya rasa dia tak connect dengan mic. Okay. Gempak kena off mic time Alpha cakap betul juga. Saya cuba lah. Terusnya Okay. Okay, ni yang saya ada nak tanya sikit lah. Saya baca dekat komen kan. Ada fan tanya, Araf 2 hari tak update. Apa cerita? Asal kau pula?
Aduh, lepas dah. Araf tak update 2 hari bukan sebab Araf tak nak update. Sebenarnya Araf tak boleh hilangkan fokus tu sebab terlalu intens dan juga orang kata pack satu, intens dan juga susah dia punya dance tu kan. So saya memerlukan masa yang lebih sampai saya tak pegang phone. Tanya dong, saya pergi kelas hari ni pun saya tak bawa phone. Sebab tertinggal untuk pasal bawah, tertinggal. Tak payah nak wayang sangat, Raf. Oh, cover lah aku. Tak cakap apa lah. Kisah 2 hari kat sana. Okay, mungkin boleh share secara ringkas apa rutin harian korang kat sana, dah seminggu kat sana kan? Bangun pukul 7 lah pagi-pagi, everyday. Very early, morning person? Oh, 6 sana. 6 pagi lah. Pada bangun pukul 6 pagi, masa Malaysia. Ya. Okay, dah bangun pagi, apa korang buat selepas tu? Jalan-jalan, jogging, makan, menari? Okay, so kita mau pagi, kita bersiap-siap, breakfast dulu. Dan kalau kita ada content in the morning, ada content in the morning. Kalau tidak, kita bersiap-siap dan terus keluar, pergi lunch. Makan dulu, isi perut. Lepas tu kita proceed to our activity lah. Agenda kita Betul, sendiri. agenda kita. Betul. Ada banyak agenda kat sini. Dia macam mana korang tengok diary. Macam tu lah kita orang punya jadual. Pagi mungkin kita orang akan ada briefing ke, ada tugasan yang perlu dibuat ke, buat kerja rumah ke. Kak Nat baru je bagi kita kerja rumah kena buat macam gini. Yes, seperti itulah. Dengar tak? Okay, dengar. Okay, ngam. Kiranya untuk hari ni aktiviti korang dah habis ke belum? Ke ada lagi lepas ni? Baru nak cakap ni. Ada lagi lah sikit. Cuma dia tidaklah termasuk dalam agenda kita punya list yang everyday tu. Cuma ini kira macam extra inisiatif untuk kita ambil untuk kita memudahkan proses kita dekat Korea ni lah. And classified. yes. Classified? Bukan. No. Okay, apa ni orang kata dah seminggu kat sana kan? Apa yang paling korang rindu lah dekat Malaysia ni? Peluk. Nak depan. Okay. Lah. Lepas tu aku diam. Sumpah. Serius. Okay. Benda yang paling kita orang rindu adalah bidik. Bidik? Bilik sana tak ada ni, host tu. Alright, it's a public thing, man. Bidik. Araf rindu nak tak apalah. Guys, tak boleh sambung soalan tu. Okay, tapi so far macam mana korang adapt? Okay, kat sana macam mana korang adapt dah seminggu ni, tak ada bidet apa semua, makanan lain-lain. Ada benda kejadian aneh-aneh tak? Saya bawa shotgun datang ni. Okay, of course lah, macam apa benda yang tak ada dekat Malaysia tu kan kadang memang berlainan lah cara bilang kat sini lain daripada sana. So macam tadi apa yang Araf kata tu, kita orang cari inisiatif lah untuk beli barang-barang tu untuk menyenangkan kita orang dekat sini. And then macam makanan pun alhamdulillah dekat sini senang je cari makanan halal. Sebab macam dekat Myeongdong dan Itaewon banyak je makanan-makanan halal. And thank you juga kepada Trip Fest untuk mengatur jadual kita orang daripada segi makanan sampai kita punya aktiviti dekat sini. So Transportation sekali. pengangkutan juga, so mereka memudahkan training kita orang kat sini lah. Betul. Lepas tu makanan pun kita tak adalah rindu sangat sebab banyak juga makanan Malaysia. Yes, betul. Sebab tu tadi kita orang ada mention nasi lemak, macam masa lemak semua sebab semua sedap production pun ada preparekan makanan-makanan halal Melayu dekat sini. So tak rindu sangatlah makanan dekat Malaysia. Tapi still dia punya rasa berbeza bila kita makan dekat dekat sana. Macam tu lah. Yes. Okay, ni ada komen, ada orang Korea minta selfie tak kat sana? I go. Actually ada Gangnam. Okay. Oh ya, betul. yang kita makan yang meja pusing tu kat mana? Itu dekat Korea lah. Yang aku dengan Araf baru keluar Myeongdong, toilet tu Myeongdong. Myeongdong. Oh yes. Kita keluar toilet ada satu group. So there was Alpha Nights yang di Korea juga. Alpha Nights lah, I mean a fan from Malaysia tak salah. Brunei. Brunei, yes. Di Korea sebenarnya jadi ambil gambar dorang. Kita pun ada fan lah, random fan dekat Gangnam. Kita ambil gambar depan
mall tu, orang biasalah foreigner masuk, ambil selfie, lari. Okay, tadi macam saya dengar banyak nama tempat. Okey, kat mana, bandar mana je yang korang dah pergi? Myeongdong dah pergi, Gangnam dah pergi, mana lagi? Myeongdong, Itaewon, Itaewon, Gangnam. Gangnam style. Macam sekarang stay dekat mana? Apa dia? Yang sekarang stay dekat mana hotel? Hotel kita kat Jeju. Kita orang duduk dekat area Area lah. Siapa tengok hari tu saya sempat buat live, itu macam kat Ampang lah area sana. Okey, okey, kalau kat komen sambil-sambil ni ada nak tanya je. Sempat baca saya baca kan. Ampang. Okey, ready? Okey tak? Ada banyak tertidur kat sana ke? Masih? Tidak. Surprisingly. Tidak. Kuat makan, kuat bangun, banyak energi. Saya langsung lompat. Bagi Tuan Badan cakap. Apa tu orang kata? Bagi Tuan Badan cakap. Okey. So, saya amat berbeza lah berbanding dekat Malaysia. Saya pun tak tahu kenapa dengan saya bila dekat Korea ni. Saya jarang tidur. Saya makan banyak. Dan itulah. Itu kena negara impian. Betul. Dapat ke negara impian. Itu dua perkara yang saya rasa amat pelik lah dekat dalam diri saya. Saya memang kuat makan. Saya makan 4 kali sehari guys. 4 kali sehari saya makan. Kalau kat Malaysia mungkin paling maksimum pun 2 kali je saya makan. Ya, betul. Tapi saya rasa dekat sini yang samanya kita orang semua ni memang kalau ada masa untuk pejam mata, lelap mata sekejap tu memang semua akan ambil masa tu sebab dia lagi-lagi dalam bahasa. Tapi kali ni kan ada yang paling kuat tidur. Betul. Kali ni bukan lagi. Dia KO cepat. KO cepat. Naik bas. Naik plane pun dah. Sampai personality lain lah. Sebab kau Aib kau aja. Saya dah aib Ariel kat bas. Ada 5 minit sampai Korea. Okay, next. Dalam lama naik terus sampai lah. guys. Lama kan, ada praktis lagi lepas ni kan? Saya? Ada praktis lagi lepas ni kan, tak boleh lama-lama kan? Laju. Okey, jap, mana tadi? Tempat apa yang korang nak pergi lagi? Ada fans tanya. Kalau korang dah lalang sampai sana? Mungkin Busan. Kalau berikan peluang, kita orang nak visit bangunan-bangunan label yang ada dekat sini lah. Seperti yang macam korang tahu yang famous punya label lah. Kita orang ni nak visit. Tengok macam mana punya bangunan. Macam mana. Okay. Environment dia lah. Antaranya macam rocket fuel. Itu Malaysia. International. Alpha. Oh ya. Okey, saya tahu. Okey, saya ada satu soalan. Apa perbezaan paling ketara masa korang praktis time dekat B-Stage dulu kat Malaysia dengan praktis dekat Korea sekarang? Apa paling ketara sekali? Silakan Sky. Okay. Profesor Sky. Fikir dulu. Berbanding sebelum ni, ini mungkin harian kita punya training, dia punya timing pun increase lah berbanding sebelum ni. Kita orang berlatih lagi lama dan jangkaan dalam 8 ke 10 jam kita orang training sehari. So itu yang buatkan beza daripada kita orang punya training kat Malaysia sebelum ni. Macam hari ni saja pun kita orang start dulu pukul 2 petang lepas lunch sampailah baru je kita orang balik. Baru balik. Ini kau tak live dengan Gempak tak balik ni. 2 petang. Lepas tahun Gempak ni. Kan Gempak kan. Ya live kan? Boleh. 8-10 jam Kalau kat Malaysia dulu berapa jam sehari? Waktu Mona Lisa lama ke? 5 jam. Sebab saya rasa proses untuk lagu baru, sebab kita adalah kumpulan yang kira menyanyi dan menari tu dia ambil masa yang lama lah, sebab bukan mudah untuk kita nak season yang kita punya buat yang lagu. 8 jam. Dua studio kita tak cerita ni. Dia almost double. Extra kelas lagi. And also saya rasa OT pula apa? Overtime. Overtime. Saya rasa dia pun overtime.
Betul. Waktu rehat pun dia kena, okay guys, jom guys. Okay guys. 3, 4. 5, 6, 7, 8. Allah, laju nak komen. Sabar jap, mana tadi? Ada orang tanya boleh spill ke producer untuk lagu baru kat sana? Siapa producernya? Ada komen tadi, mana tu producer untuk lagu baru? Stay tuned to EDU Season 2. Nak tahu tengok Okay. edit. Bulan Disember. Bila? Kejap. Ada yang tanya, dah korang dapat bekerjasama dengan Black Label? Tengok edit. Sahai. Gold chapter. Yeah. Okay. Ni, pergi tak Bangunan Hype? Bangunan Hype. Kita orang tak ini lagi. Belum kesempatan. Tak ada kesempatan lagi. Itu macam Eric cakap tadi. Kalau ada kesempatan untuk melawat publik dan close dekat sini, orang teringin sangat dalam tu. Sebab tujuan visi dan misi utama kita orang ke Korea ni adalah macam korang tahu adalah intensive training, intensive training dan juga training lah. Kita tujuan utama kita ke sini. Tapi kalau berkesempatan, InsyaAllah kita orang InsyaAllah. sempat lah. Okay, mungkin tadi kita tak boleh reveal apa nama korang bekerjasama dengan siapa, apa semua kan. Tapi apa sikit lah perasaan bekerjasama dengan talent-talent hebat dekat Korea macam mana? Lain cerita kan ni. Kat sini kita dapat belajar ilmu tak dekat Malaysia sebenarnya, sebab kat sini cara mereka bekerja, practice dari cara pengajaran tu memang different. So once in lifetime lah kita dapat benda ni. So Saya tak nak lah once in lifetime nak datang ni. Saya nak tak ini okay. More to come. Wah, insyaAllah. Choice of word. Choice of word. Ya, ni takkan lah first and last kan, nak lagi kan. Kalau ada rezeki lagi. Harapnya macam sekarang kita kat Korea, kita minta doa mungkin akan ada lagi negara lain pula kita dapat bekerjasama. Tengok Australia, ada juga negara macam Filipina pun ada pop, apa Filipina punya pop band orang pop. Hip-hop pun ada. Kita harap ada kesempatan untuk ke sana juga. Tapi yang sekarang kita fokus ni Korea lah. Yeah, why not next time kita nak apa, lagu baru negara lain pula kan. Jepun, Asia semua kita cover, kita conquer semua kan. Mana kejap. Diorang tanya kenapa dah jarang buat live. Diorang busy guys. Busy. Baru pukul 7, balik pukul 9 malam. Saya dah kata dah. Memang akan live kat sini je. Betul. Ya. Bila kita live pun mungkin korang tengok kita tidur je itu. Info kita dah rampas. Sebab kita fokus. Tak, bukan kita tak ada live kat sini. Tak ada live. Bukan. Tapi korang berapa lama lagi kat sana? Berapa minggu je? Biasa korang tengok korang phone kena rampas tu samalah. Diorang tak bagi kita pun. Memang training tak je sentuh. tu. Betul. Tak dengar tu diorang bagi kita kaset dengar. Tengah live ni Itu bukan. Itulah. Lagi pakai punya sini. guys, punya tak bagi telefon. Tengah live ni pun manager kita pegang phone. Ini phone Pegang phone dia. Agak stay ke? I tempted to open Instagram sekarang ni. Agak stay. Bukti ni. Kita cuma diberi berapa pendek-pendek untuk post story je. Dia tak, manager kita post kan. Manager post kan? Manager ni. Semua ke-7 hari. Okay, korang lagi berapa minggu kat sana agak-agak? 2 minggu Ya, lagi 2 minggu ni pun korang akan busy, jarang buat live, so fans-fans semua kena tunggu diorang balik Malaysia lah Sunyi ke kat Malaysia tu? Sunyi ke? Rindu ke? Rindu kita ke? Tadi poster live ni semua komen rindu. Ramai. Tak jadi cuma spam sekarang. Kenapa Malaysia tak ada langit? Sebab langit kat Kalau sini. rindu kita dekat China 2 months Korea lah. Okay, mungkin satu lagi soalan yang saya banyak jumpa orang spam kat komen ni. Lagu baru, genre apa? Tengok ini. Saya dah tanya guys. Itu ni buat lagu baru ni, kita memang nak kenalkan. Jadi insyaAllah
InsyaAllah korang akan suka. Tapi saya macam Alpha, kita mohon maaf lah, bukan kita tak nak share apa saja agenda kita di sini, sebab apa sahaja yang kita lalui di Korea ni sangat eksklusif untuk kita bawa balik Malaysia, nak hidangkan kat semua penonton di Malaysia, especially Alpha Night lah nanti. And then tapi yang penting lagu ni still lagi berkonsepkan rancak lah. Itu je yang kita boleh share Itu je sekali. Mana tak? Berdansa akan ada dance step baru juga. Dan lagu ni itu je Itu je. dan Yang lagu minta ni lebih, dan lagu ni akan dinyanyikan oleh Alpha. Dan lagu ni akan dinyanyikan oleh 7 orang. Betul. Yes, 7 orang. Okay. Yes. Konsep dia mana-mana rancak. Okay, saya rasa semua fan dah berpuas hati dengan jawapan tu, betul tak Alpha Night? Okay, tak apa. Saya rasa dah okay tu. Alpha cakap Korea sikit. Okay, last. Sebelum end, cakap Korea sikit. Ya, hanya orang saya. 하나 둘 셋. Made to dominate. 우리는 Alpha. 감사합니다. 저는 다니엘 샤입니다. 저는 이자입니다. Mana naruh ni dah. Pego payo. Bego payo lapar juga ni. 저는 스카이입니다. 저는 레디입니다. 마지막입니다. 저는 아랍입니다. 반갑습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오케이, 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 지금 몇 시예요? 지금 열심히 상가에서 네. 하나, 둘, 셋, 튀어. 아니야. Sikit je, saya faham mana juicy aja. Okay. Thank you Alpha. 오케이. Thank you Alpha for the live tonight. Kamsahamnida. Okay, last lah. Ramai posing sikit untuk fan. Diorang minta love. Big love. Diorang minta posing sikit. Posing. Okay. Okey, phone kita orang akan dirampas dalam masa 10, 9. Okay, screenshot sekarang guys. Saya kena posing ke? Tak apa, saya duduk lah. Okay, cantik. Tapi Gempak sebelum kita end, just nak say thank you dekat Gempak sebab invite kita untuk live, dapat juga ubat kerinduan Alpha Night. Untuk Alpha Night. Thank you. Sebab hari-hari nantikan kita punya update post untuk tengok perkembangan kita kat Korea. Apa yang kita boleh janjikan, insya-Allah kita akan bawa balik hasil yang terbaik dari kerjasama dengan support kita di sini. Tunggu saja, insya-Allah akan ada lah yang menghiburkan kembali di Malaysia. Yes. Just saying lah, I korbankan kaki I tahu untuk korang. Apa dia? I korbankan my hari legs kaki today. dia tak boleh gerak. Ya, kesian kat Izzat. Kaki dia cuma boleh gerak tu angle kamera. Yeah guys, come, I test drive. Jap. Jangan jatuh. Function juga, tetapi tu jadi kaki je lah. Jadi kepada Alpha Night di Malaysia, Sabah, kita pun rindu juga Malaysia. Dan kita kerja keras kat sini dulu. Dan lepas kita balik tu, kita Come back. We come back to you guys. Okay, tunggu kita dekat airport. Okay. Boleh lah. Ya, Okay. Okay, ramai tunggu nanti confirm. Bye-bye. Thank you, Bapak. All the best. 7 magic. Thank you. Okay, bye-bye. Magic. Satu lagi Gempak.